Edugen Show. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Edugen Show pada hari ini, kita akan main game mengenai pengetahuan dunia. So, korang tak sabar ke nak main game hari ni? Sabar. Okay, jom. Soalan yang pertama. Apakah negara paling besar di dunia? Negara paling besar di dunia adalah China. Untuk soalan yang kedua. Apakah lautan terbesar di dunia? Lautan Atlantik. Untuk soalan yang ketiga. Apakah menara tertinggi di dunia? Burj Khalifa. Soalan yang keempat. Apakah ibu negara Jepun? Tokyo. Untuk soalan yang kelima. Apakah benua terbesar di dunia? Benua Afrika. Soalan yang keenam. Apakah sungai terpanjang di dunia? Sungai Nil. Untuk soalan yang ketujuh. Siapakah manusia pertama menjejak kaki ke bulan? Itu Muzaffar Shah. Untuk soalan yang ke-8. Apakah negara paling ramai penduduk? India. Untuk soalan yang ke-9. Apakah bahasa paling banyak digunakan di dunia? Bahasa Inggeris. Wow. Untuk soalan yang ke-10. Apakah pertubuhan dunia yang menjaga keamanan global? Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Alhamdulillah, itu sahaja Edugen Show kita pada kali ini. Kalau korang nak game yang lebih seronok, korang kena stay tune untuk episod yang seterusnya. Serlahkan kepintaran, luaskan pengetahuan.